Oh, abang kakak, saya host anda Zat Zaki daripada Putera Tour. Hari ni kita ada special sikit. Kita nak tengok satu rumah dekat pinggiran Putrajaya. Dia semi-D. Memang sangat menarik. Jom ikut saya tengok. Hai abang-abang kakak, ini dia kita punya actual unit yang kita akan tour hari ni. Dia Type E 40x80, harga dia penarik daripada 1.38 juta. Memang dah macam best harga dia kan. Jangan risau, banyak lagi benda best. Sebab saiz dia 3186 kaki. Okey, lepas tu kalau kita tengok kat luar ni, dia ialah individual title. Tadi kalau saya masuk, saya kena tahan dengan guard. Individual title tapi ada guard. Menarik kan? Bukan itu saja, dia adalah freehold. Ini adalah individu. Lepas tu freehold pula. Memang susah nak dapat rumah macam ni kak. Okey, jom kita tengok lebih lanjut lagi. So dekat depan rumah kita ni, tengok kak, dia punya nombor dah macam atas dah. Saya pegang besi kak, memang best. Lepas tu tengok dia punya tempat buang sampah dia. Saya dah jual banyak rumah, saya tak tengok lagi sampah macam ni. Tempat tu sampah dia memang cantik, kelas. Okey, lepas tu rumah ni 3 phase. Jadi tak payah nak risau pasal nak extend lagi electric power, memang dah ada dah. Lengkap. Masuk-masuk dalam je, kita boleh tengok boleh muat kereta 4 bang, 4 kereta SUV boleh muat. Buka gate tak ada masalah, boleh dah. Okey, lepas tu tengok kat depan-depan je bang nak pasang, kalau ada kereta EV bang, EV point dah ada dah. Bukan kita dengan EV point je, kita juga ada solar point. Jadi solar power point ada kat atas dah. Nak pasang solar tak payah tarik kabel dah, terus je install dekat atas nanti. Okey, lepas tu kalau kita tengok kat tepi, tak cukup dengan tu lagi, kita ada tanah tepi 20 kaki. 20 kaki kak. Lepas tu belakang ada tanah lagi. Belakang ada 5 kaki kat belakang. Lepas tu tak habis dengan tu lagi. Abang-abang kakak kan suka jogging nak pergi taman kan? Tak payah keluar ikut pintu besar. Terus keluar ikut gate kecil ni lah. Ikut gate ni. Terus tak payah nak akses pada tempat kereta. Tak payah menyusahkan diri sendiri lah. Jadi kemas. Tak sabar-sabar nak tengok macam mana dalam rumah ni kan. Sebelum tu, terima kasih atas sokongan anda. Kita dah hampir nak sampai sekarang. Okay, saya mohon yang terbaik anda untuk tolong kami untuk reach 1000 subscribers supaya kita dapat buat banyak konten lebih macam ni lagi. Terima kasih. Like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat konten kami sepantas yang mungkin. Jom kita tengok dalam. Bawah kakak, ni ada kita punya actual unit. So masuk je pintu besar tadi, terus kita ada private foyer. Apa design private foyer ni? Boleh nak buat tempat terima tetamu. Kakak minat macam mana design, boleh letak cermin besar kat sini, letak lampu yang cantik sikit, yang ada art. Tetamu masuk, tengok dalam, kelas, cantik. Itu ada private foyer untuk nak terima tetamu. Kemudian di depan ni kita ada tingkap di sisi sini juga. Jadi cahaya masuk banyak, teranglah ruang tamu ni. Boleh nak buat 5 seater sofa boleh, nak letak L-shape sofa boleh. TV kat sini. Bang, TV bang 50 inci, 70 inci tak ada masalah. Memang best. Aircon point depan TV dah ada dah. Semua cantik. So kat tepi ni kita boleh tengok tanah besar yang kita ada. 20 kaki. Rasa dalam best. Okey, buat parti masuk, tempat makan kat sini. Boleh nak buat meja panjang boleh, nak buat meja bulat boleh, ikut imaginasi anda masing-masing macam nak design. Kat sini boleh letak portrait gambar, nak letak art punya lukisan, boleh. Tayang semua sekali waktu nak family dinner ke, family party ke, memang cantik. Okey. Lepas tu kat tengah-tengah ni, tak cukup dengan tempat makan situ, nak letak tempat makan sini boleh juga. Tu second tempat makan, atau nak letak pantry atau juga island. Jadi akak boleh customize macam nak buat untuk nak tunjuk off dapur sebelum kita ke dapur. Memang menarik, sangat menarik. Lepas tu tak cukup dengan itu lagi, rumah dekat Maira Sarjana ni biasanya kak semi-D ke, rumah teres ke, dia bawah dia ada bilik satu je. Tapi dekat Maira Sarjana ni dia ada 2. Jom ikut saya.
First kali masuk je kita tengok, dah ada cahaya masuk, tingkap ada, udara masuk, single bed boleh muat, queen size pun masih boleh lagi. Lepas tu boleh letak kabinet, cukup. Okay, jom masuk dalam, tengok kita ada aircon point. Itu paling penting tu dalam bilik, saya tahu. Lepas tu bilik kedua pula, jom. Tengok. So kalau abang kakak yang ada ibu apa kat bawah nak ada bilik kan, dia tak nak naik atas ataupun tak lalat naik atas, rumah ni sangat sesuai. Kenapa Zack sesuai? Cahaya masuk banyak first, tanah belakang tepi ada tadi. Lepas tu tengok bawah memang ada, sinki dah ada dah. Kak, bukan you friendly kak? So dah ada dah, ni dah ready dah. Mangkuk tandas ada, tempat mandi ibu bapa, diorang tak payah nak berdiri kan, penat kaki kan, susah kan, duduk je letak. Dan anak-anak boleh mandikan ibu bapa. So rumah sangat-sangat selesa. Kemudian of course full wall tiles macam biasa. Rumah atas, rumah semidi kena macam ni quality. Tak habis dengan tu lagi, tak habis lagi. Jom tengok dapur dia. Ada dapur lagi. So kat sini boleh buat dapur basah. Nak buat kitchen hook boleh, nak buat phone and hob, standard lah macam biasa. Okay, sinki kat sini kak, kan nak pasang sinki besar kak, sinki 2 kak, boleh kak. Sinki abang nak pasang sinki IT tu yang ada air tekan-tekan, pancut-pancut air semua tu boleh kat sini. Design macam design set. Dapur macam kecil kat Zack, dah lah half tile kat tu, tak apa kak, individual title. Nak buat full wall tile boleh, just reno je. Dan belakang ada tanah lagi. Kita ada 10 kaki kat belakang kan. So kat sini boleh extend, fully extend terus. Boleh lah buat dapur basah kat sini. So masak dekat belakang, kat dalam untuk nak hiasan makanan saja. Okay, jom so balik dalam. Tak habis dengan tu lagi. Jom ikut saya, tengok tingkat atas pula. Ni dia abang kakak. Naik dia kat atas, terus ada family area. Family area dia sangat besar, rasa macam kondo dah. Sebab rumah ni ada 6 bilik. Kat atas ni ada 4 bilik, bawah tadi 2 bilik. Harga 1.5 juta, 6 bilik CBD. Tepi belakang dia ada. Sangat menarik kan? Tak cukup dengan tu lagi. Dekat atas ni boleh buka. Tengok. Developer memang dah bagi dah railing ni, so anak-anak tak payah risaulah. Kau boleh main-main kat sini, kat atas ni. Abang, apa pasang swimming pool ke, nak install swimming pool ke, boleh individu tata kan. So letak swimming pool ke, private garden ke, boleh tengok ke atas ni. Anak-anak boleh rasa yang ibu bapa diorang dah letakkan cantik dah. ID design kat rumah ni. Okay, so untuk family area ni, waktu tetamu dekat bawah, anak-anak, isteri semua boleh dekat atas lah. Nak tengok TV ke, nak main kat atas ke, boleh. Tak cukup dengan tempat ruang family kat sini, ada lagi kat sini bang. Kak, boleh nak letak mini library kat sini ke, nak buat tempat main anak-anak, tutup je kat sini, tutup semua. Lepas tu boleh letak tempat main kanak-kanak kat sini dah. Okay, nak buat bilik untuk anak study pun boleh. Jadi memang fully customizable dekat luar ni. They are the best. Jom, saya tengok bilik pertama dia kat atas ni. Ni dia. Saya pernah confuse sama bilik. Okey, masuk dalam ni. Besar tak? Biasanya ini dah masuk bedroom dah. Tapi kat sini dia cuma junior suite je. Kenapa junior suite Zack? Sebab ada tandas. Ada tandas attached to the bathroom. Masuk dalam tengok. Full tiles macam biasalah, ventilation ada tingkap. Okey. So kita ada macam main bawah tadi, ada mangkuk tandas, ada shower, ada tingkap belakang. Okey. Saya cakap L shape kan, jadi muatlah semua, katil ke, letak TV dalam ni ke, semua okey. Tapi tingkap ni, cantik, tengok belakang ada pokok sawit lagi. Tingkap dia full size. Semua bilik dekat dalam rumah ni semua ada tingkap. Tingkap dia bukan tingkap kecil-kecil punya, bukan misalkan yang bagi tingkap je. Memang tingkap betul-betul besar-besar pun tingkap. Memang sangat menarik. Jom, kita tengok bilik kedua pula. Ni bilik kedua dia. Boleh katakan ni bilik yang keempat lah kalau kita kira semua sekali. Okay, so kat sini kita masuk dalam je, kita tengok. Dia kecil sikit, dia macam yang bawah tadi, tapi memang muat lah untuk nak letak queen size. Okay, kabinet. Lepas tu adalah aircon point. Penting tu. Okay. Okay, contoh bilik kelima pula. Dia besar sikit, jadi boleh muat queen size, king size, tak ada masalah. Kabinet boleh letak, tapi yang menarik dia 2 tingkap. Jadi saya masuk bilik ni lagi terang daripada biasa. Aircon point ada. Siemens. Jadi untuk bilik yang dua-dua tadi kita tengok tadi tu, dia tandas dia share lah, kongsi. Tandas kongsi. So adalah full tiles macam biasa.
Brand Sorrento untuk jamban dia, semua ni adalah apa yang dapat dalam rumah ni. Semua memang sangat menarik. Okey, jom. Abang kakak beli rumah 1.5 juta, nilai bilik master bedroom abang kakak punya. Masuk dalam, memang cukup besar. Nak letak katil sini king queen size, semua boleh muat. Letak sofa kat sini, letak dresser untuk kakak punya dresser, kat sini boleh buat letak dresser. Kat sini boleh letak macam-macam idea nak buat. Tingkap ada 2, tak cukup dengan tu lagi. Kita ada balcony, betul-betul macam kondo atas. Abang kakak petang-petang, pagi-pagi bangun, nak nyaman udara, buka je, terus dapat udara. Letak kursi kat sini, sofa ke, lepak kat sini. Zack, kenapa ada pintu-pintu macam ni, Zack? Sebab nanti developer dah ada plan dah. Bila abang kakak nak duduk kat sini, waktu hujan ke, waktu ramai orang tengah bersenam ke, akak nak privacy sikit, tutup je. Dia berkonsepkan Balinese style. So, privacy ada dan tertutup, tak payah nak buat tinted-tinted dalam rumah. Tak payah pasang grill lagi. Semua dah ready. Lepas tu kat sini, kita ada walking wardrobe area. Abang kakak beli rumah CBD nak kena walking wardrobe area kan? Kat sini, terus buat je. Tutup pintu gelas atau pintu bambu door ke, pintu kayu ke. Dah cantik dah. Tak cukup dengan tu lagi. Cukup saya. Ada bathtub. Dalam rumah kita dah view sama ni kan, kita dah tua, ada bathtub. Kat sini ada bathtub. Jadi untuk siapa-siapa yang bathtub lover, ni rumah anda. Memang sangat sesuai. Sinki, biasa tap ada, full wall tiles. Okay nak. Lepas tu, dia ada glass shower. Tak payah nak pasang glass shower dah. Bilik lain semua kena pasang glass shower kalau nak pasang. Kat sini tak payah. Memang 2020. Best. Jadi tak payah tunggu-tunggu masa lagi. Datang jumpa kami di Property Tour untuk experience view. Free je datang jumpa kami. Okay? Contact description bawah. Rumah 1.5 juta, CBD 40x80. Individual title, freehold, mana nak dapat? Memang sangat menarik. Area cantik, rumah besar, tanah besar, bilik sangat banyak. 6 bilik 1.5 juta. Jumpa saya. Kita jumpa lagi sebentar akan datang. Saya Rosana Zaki daripada Property Tour. Terima kasih. Bye.